Kalau sesat pergi majlis, anda tunggu orang bantu atau anda sendiri cari jalan? Ini contoh bentuk soalan penilaian psikologi PTD. Saya tidak kisah jika tidak mempunyai panduan yang tepat untuk sesuatu majlis kerana saya akan bertanya kepada orang lain di mana majlis itu diadakan. Pilihan jawapan: A. Sangat kerap, B. Kerap, C. Tidak pasti, D. Kadang-kadang, E. Tidak pernah. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapan yang lebih sesuai ialah A. Sangat kerap. Kenapa? Sebab soalan ini menguji sama ada calon proaktif berinisiatif berani mencari maklumat, tidak pasif menunggu bantuan. Dalam kerja sebenar PTD, banyak situasi perlukan tindakan cepat. Kalau maklumat tak lengkap, pegawai perlu bertanya, mencari penyelesaian, mendapatkan maklumat tepat, memastikan urusan berjalan lancar. Jawapan sangat kerap menunjukkan calon tidak malu bertanya, fleksibel, cepat menyesuaikan diri, ada kemahiran komunikasi. Kalau pilih tidak pernah, panel boleh nampak calon terlalu pasif, kurang usaha mencari maklumat, mudah bergantung kepada keadaan. Soalan ini sebenarnya menguji inisiatif penyelesaian, masalah komunikasi, keyakinan diri, profesionalisme kerja. Ramai calon gagal sebab tak faham bahawa penilaian psikologi bukan sekadar soalan personaliti, tetapi penilaian terhadap cara anda bertindak dalam situasi kerja sebenar. Oleh kerana bentuk soalan penilaian psikologi pegawai tadbir dan diplomatik adalah sama dengan soalan ujian psikometrik, calon boleh dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas sebagai rujukan dan latihan dengan klik beg kuning di bawah.